Apa berlaku pada Rasulullah selepas Haji Wida? Haji yang akhir sampai Rasulullah wafat. Tak tebal halaman dia. Dalam kisah Rasulullah, selepas saja Haji Wida, Rasulullah bagi tahu apa? Agama sudah sempurna. Okey, kita belajar Haji Wida, agama sudah sempurna. Okey? Tapi daripada Haji Wida, Nabi balik. Nabi ni sakit. Apa yang 2 bulan Nabi kena buat? Ketika Rasulullah masih ada. Dan dia dah umum agama sempurna. Rasulullah belum wafat. 2 benda dalam keadaan Rasulullah sakit yang sepatutnya. Kesakitan ini dilepaskan pelan-pelan hinggalah datang sakratul maut untuk Rasulullah. Tidak. Waktu Rasulullah sakit, orang Islam sedang berpolitik di luar kamar sakit Rasulullah di masjid untuk menyebarkan perebutan kuasa. Kerana dilantiknya seorang anak muda dari Rasulullah untuk menguasai perang, yang sini ni semua marah. Fitnah bertaburan di dalam masjid. Bak kata orang, solat subuh sebelum datang azan, fitnah datang dulu. Okey, solat isyak selepas habis, fitnah berkembang di dalam masjid. Kerana nak rebut kenapa Rasulullah yang sakit ni memilih seorang budak muda memimpin perang. Dengan tenaga terakhir, Rasulullah pergi ke masjid, mengingatkan kepada orang dalam masjid, apa yang aku perintahkan ini adalah perintahku. Waktu Rasulullah ada, agama dah sempurna. Rasulullah belum wafat. Dalam buku ni menjelaskan bahawa umat Islam akan tetap rumit untuk diuruskan kerana mereka juga manusia. Yang ketika ada Rasulullah pun, selera dan nafsu terhadap kuasa telah ada. Yang kedua, apa yang Rasulullah kena uruskan sakit Rasulullah ni. Berlakulah fitnah. Rasulullah terpaksa bangun dan mengatakan, sesungguhnya apa yang diucapkan oleh orang ini adalah benar dan jangan kamu fitnahkan dia. Jadi kalau tuan-tuan anggap kata sekarang baru jadi rumit, sekarang baru nak merungut jadi orang Islam, Nabi bertabah hinggalah nafas akhir dia. Jadi kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah, kita ni umat Rasulullah, kena sabar. Bahawa Rasulullah mempertahankan setelah Islam sempurna adalah tentang umatnya yang tidak sempurna. Berarti keretakan gambaran-gambaran perjuangan dan juga survival Islam. Waktu hujung Rasulullah pun, Rasulullah telah pun berpegang pada konsep untuk menerima bahawa agama telah sempurna tapi memelihara umatnya adalah rumit. Jika tuan-tuan baca, tak adalah tuan-tuan naikkan seolah-olah akhir zaman. Benda yang kita nak kena uruskan, kita uruskan. Jadi fiqh alawiyah, memahami fiqh dalam prinsip politik Islam ni kena kita ketahui. Jadi Rasulullah ni kalau baca hujung ni, tak ada derita dia dah. Tak ada derita dia, tak ada ayat baru diturunkan, tak ada hukum baru Rasulullah nak keluar. Pasal dalam Haji Wida, Haji Antar, Rasulullah kata agama telah sempurna. Tapi bila balik dalam keadaan agama sempurna, kerana saya jelaskan pada tuan-tuan, itulah cabaran dalam kita hidup. Sebab sebanyakan daripada tuan-tuan membayangkan Islam ini adalah agama syurga ketika berada di dunia. Tidak, dia adalah agama yang menguji kita dalam perjalanan ke syurga. Pastilah banyak cabaran kata agama ni.